Korang dengar sini, aku nak kongsi sikit pandangan pasal isu Rohingya ni. Sebenarnya kalau kita tengok, bila ada orang bersuara pasal isu ni, cepat betul orang cop dia anti pelarian lah, tak ada peri kemanusiaan lah, atau kejam. Padahal kalau korang faham betul-betul, tak semestinya macam tu. Ramai sebenarnya rakyat kita ni masih ada rasa belas kasihan, cuma mereka risau dengan apa yang jadi kat sekeliling mereka sekarang ni. Cuba korang bayangkan. Kalau betul ada segelintir daripada komuniti tu yang bawa ajaran pelik-pelik atau yang bercanggah dengan Islam, bukankah kita dah ada institusi yang memang jaga hal ni? Kita ada Kementerian Dalam Negeri, ada kementerian yang jaga hal ehwal agama, ada Jabatan Agama Negeri, ustaz-ustaz, pendakwah dan macam-macam agensi lagi. Bukankah itu tugas mereka? Kalau ada orang yang mengaku Muslim tapi bawa fahaman menyimpang, pendekatan pertama tu patutnya pendidikan dan dakwah. Hantar guru, hantar ustaz, bagi peluang mereka belajar dan faham yang mana satu betul, yang mana satu salah. Islam sendiri ajak kita untuk membimbing orang dulu sebelum terus nak hukum. Tapi, kalau dah bagi nasihat, dah bagi peluang, masih juga nak berdegil dan langgar undang-undang, masa tu barulah penguatkuasaan kena jalan macam biasa. Undang-undang ni kan wujud untuk semua orang dalam negara kita. Tak kiralah dia warga tempatan ke, orang luar ke, pelarian ke, sesiapa sahajalah. Kalau orang Melayu kita sendiri buat salah, boleh kena tangkap, boleh kena hukum, mestilah masyarakat akan tertanya-tanya kenapa perkara yang sama macam tak nampak konsisten bila melibatkan pihak lain yang buat kesalahan serupa. Inilah sebenarnya benda yang bermain kat fikiran orang ramai. Bukan sebab benci atau nak racist sangat, tapi rakyat ni gusar sebab nampak macam ada dua set peraturan. Satu untuk kita, satu lagi untuk orang luar. Entah betul entah tidak persepsi tu, tapi bila benda ni dah jadi buah mulut, memang akan timbul rasa tak puas hati. Kita semua tahu, Malaysia ni dari dulu memang dikenali sebagai negara yang lembut hati dan pemurah. Dan ramai sangat orang datang sini cari perlindungan, kerja, nak bina hidup baru dan ramai pun yang hidup aman dengan kita. Memang tak dinafikan, rakyat Malaysia ni sifat ihsannya memang tinggi. Tapi dalam masa yang sama, kerajaan kena faham kegusaran majoriti rakyat, terutamanya orang Melayu yang jadi kelompok terbesar kat sini. Bila mereka nampak isu keselamatan, isu sosial, isu agama, atau isu ekonomi yang dikaitkan dengan pendatang dan pelarian, mestilah mereka risau pasal masa depan negara, pasal anak-anak dan identiti masyarakat kita sendiri. Sebab tu aku rasa, penyelesaian terbaik bukanlah dengan cara kita saling menuduh melabel orang tu resis atau zalim. Benda paling penting ialah kita pastikan undang-undang dilaksanakan dengan adil, pendidikan agama diperkuatkan, penguatkuasaan jalan tanpa pilih kasih, dan setiap isu tu ditangani secara telus. Bila rakyat nampak semua pihak, tak kira siapa pun, tertakluk kepada peraturan yang sama, barulah keyakinan kita ni dapat dipulihkan dan ketegangan tu dapat dikurangkan. Relax, kalau kita buat semua benda ni dengan cara yang betul, insya-Allah semua akan jadi lebih baik dan kita boleh hidup aman macam dulu balik.